Alright guys, konten ni khas saya buat untuk menguji bola baru Gatti guys. Tengok cantik tak? Tu dia. Dia style rimau guys. Belakang ini bola 4 layer guys. Dipanggil sebagai Gatti Pro U4. Gatti Pro bermaksud Gatti sesuai untuk orang yang mid handicapper ke bawah. U dipanggil urethane cover for 4 layer. Jadi bola ni katanya lebih berat sedikit ataupun berat lebih kurang sama, tapi compression lebih pada bola ni. So sepatutnya bola ni akan lebih best, lebih sedap. Jadi saya nak tengok, saya akan pukul driving, second shot dan juga putting serta chipping. Tengok bagaimana result dia. Dan tengok video ni sampai habis, tengokkan resultnya di mana yang paling bagus saya syorkan kepada anda nanti. Alright, come on. Alright, saya mulakan dengan bola Gatti U4 dulu. Kita tengok macam mana rasa dia. Dari segi condition physical nampak dia lebih kekuningan sedikit berbanding yang asal. Tengok pukulan driver, bagaimana rasa dia. Adakah dia manis-manis? Semanis madu. Come on it. One good shot. Manis-manis satu. Mak Datuk, sedap. Rasa kena impact pada ni, rasa macam solid sikit. Rasa berat sikit. Bola Gatti 2 layer yang telah pun lama dilancarkan. Alright, round good shot. Dia punya feel kena, dia rasa lebih ringan sedikit berbanding yang saya first one tadi, because compression lah. Alright, ini bola Gatti 2 layer bola saya, dan di depan bola Gatti 4 layer lah saya rasa di depan tu. Nanti saya tengok macam mana result untuk pukulan iron nanti. Alright guys, sekarang ujian untuk pukulan kedua. Distance lebih kurang 137, 14 macam tu. Saya main 8 iron. Saya akan pukul dua-dua bola. Tadi kita dapati bola U4 lebih jauh, tapi saya rasa jauh dekat ni tak jadi soal sangat. Yang penting kepuasan ketika bola kontak pada kelab kan. Jadi kita nak pukul gunakan 8 iron. Saya pukul bola U4 dulu. Bagaimana feel dia, bagaimana dia landing di atas green nanti. Harap-harap pukulan bagus. Omelet, one good shot. Manis-manis satu. One good shot. Dia kena tap. Saya pukul, tapi feel dia kena berat sikit kelab. So kita pukul yang ni. Pun kembang sikit. Tak on. Tak apalah. Alright, ini bola Gatti 2 layer. Ni bola Gatti 2 layer. Sebelah sini bola Gatti 4 layer. Ikut. Walaupun dua-dua kembang, tapi result dia berbeza sikit. Okey, itu salah saya pukul. Jadi kita nak test macam mana feel dia bila kita chip dua-dua bola ni. Okey, saya start dengan bola 2 layer dulu. One good chip. Yes, come on. Dia pergi, kurang sikit spin. Tak apa. Mungkin sebab saya punya chip pun tak sempurna kot. Saya sekali lagi. Ini bola 4 layer. Macam mana rasa dia? Dia punya kontak bila rasa berat sikit yang 4 layer. Okay, ujian putting pula untuk 2 layer dan 4 layer. Untuk U4 dan juga Gatti standard. Saya tengok distance lebih kurang 10 ke 11 kaki. Saya pat, dia turun sikit ke kiri kot. Macam mana feel dia. Saya cuba ambil jarak ke belakang yang sama. Tengok result dia. Sedikit terbuka. Okey, dia akan pergi belakang sama. Tengok result dia. Wah, lebih baik. Okey, jadi guys, tanya saya kan, mana yang paling best? Rasa saya yang ini lebih sesuai dengan saya kerana compression lebih. Part pun rasa heavy sikit. Bola pun lebih stable. Itu komen daripada saya lah. Jadi macam mana nak dapatkan bola ni? Bola ni sekarang ada promosi sehingga 10 hari bulan Julai guys, dengan harga 119 satu dozen. Lebih kurang 120 lah kan. Yang ini harga seperti biasalah. Harga pun saya tak ingat, 50 lebih kot kan bola ni. Boleh saja nak print logo kalau nak print, atau selepas 10 Julai
139 kalau saya tak silap. 139 harga dia kan. 139 anda boleh dapat selepas 10 Julai. Jadi syorkan kalau bola dengan harga 120 lebih kurang RM10 lah sebiji. Kan. Dengan bola 4 layer sedap, berat, saya rasa ini boleh saja. Nak dapatkan bola ni, boleh saja dapat di beg kuning. Atau kalau nak lebih banyak lagi amount dia, boleh PM saya direct. Saya bagi harga kau-kau untuk anda. Jangan lupa komen, like dan share. Bye-bye.